Kami dapat banyak komen daripada kawan-kawan viewers dekat kita punya media sosial yang mengatakan korang ni, kata orang ni salah, komplain ni salah. Ada yang sampai mengatakan kami datang ke masjid sebenarnya nak cari salah orang je. Hari ni saya nak explain kenapa video itu dilakukan. So jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid daripada Muazzin AV. Ni kita nak explain sikit lah. Kita nak buat explanation kenapa kita buat video-video yang kita buat ni. Sebenarnya video tu kebanyakannya, terutama video yang responsif, kata speaker ni tak betul, kawasan ni speaker banyak sangat, speaker salah tempat, jenis speaker salah tu semua secara spontan. Kenapa? Pasal waktu tu kami solat dekat masjid tu. Kami tak niat apa-apa pun pada mulanya. Kita solat dekat masjid tu, dan apabila kita habis solat, kita nampak ada benda-benda yang kami cuba suarakan supaya semua orang melihat. Sama ada AJK, sama ada anak karya, sama ada imam, sama ada Bilal, even kontraktor, even authority pun, Majlis Agama Negeri, Majlis Agama Daerah, siapa pun, kadi, mufti. Kalau just in case diorang tengok video tu, diorang boleh gain knowledge apa yang kita boleh improve ataupun what are the challenges yang kita lihat dalam PA system di masjid kita. Kerana apa? PA system ada di setiap masjid kan? PA system ada di setiap surau kan? Mana ada surau atau masjid yang tak ada PA system? Kapet mungkin ada surau ada kapet, mungkin ada surau tak ada kapet. Aircon mungkin ada masjid ada aircon, mungkin ada masjid tak ada aircon. Lampu mungkin ada yang terang, ada yang dim. Tetapi suka tak suka, setiap surau, setiap masjid wajib ada PA system. Tandanya apa? Tandanya PA system tu penting. Bila dia jadi benda yang penting, bila dia merupakan elemen yang penting, dia sepatutnya deliver secara efektif. Bila dia tidak deliver secara efektif, itu masalahnya, tuan-tuan. Kami dah bantu lebih 250 masjid dan surau dalam Malaysia dan luar Malaysia. Tapi itu bukan yang kami banggakan. Tapi yang penting bagi kami adalah macam mana kita nak solve PA system dekat masjid kita ni. Macam mana kita nak solve PA system dekat surau kita ni. Sekiranya, satu, kita tak tahu pun apa benda yang kita nak solve. Yang kedua, kita tahu apa benda yang kita nak solve, tapi kita tak tahu macam mana nak solve. Daripada situlah kami buat video-video ini. Bukan tujuan mengaibkan, bukan tujuan untuk menaikkan salah tu. Pasal kalau tuan-tuan perasan, kami tak pernah mention nama masjid, lokasi dekat mana, siapa kontraktor dia. Even tu kadang-kadang kami tahu siapa kontraktor itu, pasal mereka itu juga kawan-kawan kami dalam industri. So itu sebab kami buat video. Kami solat dekat masjid, tuan-tuan. Kami solat dekat surau, tuan-tuan. Kami tak ada niat langsung nak pergi masjid tu, nak attack masjid tu, nak attack kontraktor tu. Tak pernah terniat langsung dalam hati. Pasal kami solat, kami dengar. Kadang-kadang kalau kami sempat, kami jemaah sekali dan kami dengar, kami buat respon. Bukan untuk niat nak menjatuhkan sesiapa. Sampai ada satu tahap tu, dia beritahu kami baru je buat PA system ni, Cik Farid. Cik Farid dah komplain macam ni. Bukan niat begitu, tuan-tuan. Sekarang kami tak tahu pun you baru je spend kat masjid tu. Kami tak tahu pun. Kami just be responsive. Kami respon sebagai makmum di masjid itu ketika kami sedang solat. Harap video ni beri penerangan, insya-Allah. Niat kami untuk kami buat secara semua video-video ni adalah untuk kita buka minda. Kita buka minda. Yes, kami berniaga benda ni, betul. Hanya melalui perniagaan ni lah kami tahu apa kuliku masalah dia. Kami dah buat banyak masjid dan surau. It's not that we are proud of it, tapi itu tanggungjawab kami. Muazzin AV ini masjid kami juga.